Kejatuhan dalam perniagaan kosmetik 4 tahun lalu sehingga terpaksa menjual semua harta benda tidak mematahkan semangat ibu kepada 5 anak itu untuk bangkit semula. Sebaliknya, pengalaman pahit itu menjadi pendorong kepada Nur Hasnida Arifin, 36 tahun, kini membina semula legasi baru dengan menjual pokok hiasan bromeliad di rumahnya di Perumahan Cempaka Aman, Tanjung Lumpur, Kuantan. Perniagaan bunga ni sebenarnya kita daripada kejatuhan daripada bisnes yang lepas masa PKP. Masa tu saving saya punya emas apa semua terpaksa jual rumah, kereta sebab kita jatuh teruk lah dari tempat yang tinggi juga. Tapi masa tu saya terfikir untuk tak adalah kata kita depress ke apa ke. Lepas tu kita banyak orang kata minta dengan Tuhan lah. Lebih kurang minta dengan Tuhan apa lepas ni kita nak buat. Macam mana kehidupan aku lepas ni. Masa tu dah rasa gelap sangat dah dengan kita punya api kena elektrik kena potong. Saya nak bangkit balik tu, saya cas telefon dalam kereta. Cas telefon dalam kereta buat live. Masa tu tak ada orang tahu yang saya ni tengah jatuh. Selepas kejatuhan, Nur Hasnida diuji dengan kehamilan anak sulung, memilih menanam pokok betik, cili, kacang botol, serai, kunyit dan menjual benih tumbuhan itu di platform media sosial bagi mencari pendapatan. Wanita kelahiran Pasir Putih, Kelantan ini kemudian mengembangkan perniagaan kepada tanaman hiasan seperti keladi sebelum beralih sepenuhnya kepada perniagaan bromeliad pada tahun 2022. Jadi terjebak dengan bromeliad ni lepas saya punya customer keladi. Memang saya buat live more kat FB jual-jual keladi. Dia datang kat rumah saya, dia bawa pokok ni, bromeliad ni. Dia bawa pokok bromeliad. Ni dan ni akak bagi hadiah kat awak. Saya pernah tengok pokok ni tapi saya nak tanam duri, takut anak saya sebab anak-anak kecil kan masa tu. Lepas tu saya jaga dia, saya rasa senang daripada keladi. Kalau keladi kita kena siram, kena baja, kena jaga, buat rumah steam lah apa semua. Tapi jaga dia ni just letak, kita tengok je dia akan cantik. Daripada tak ada colour naik colour, dia sangat cantik. Jadi saya pun mulalah tukar semua pokok-pokok saya tu, saya buat bromeliad. Lepas tu fokus pada bisnes bromeliad lah. Dengan keluasan tanah di sekitar rumahnya, Nur Hasnida hanya mampu memasarkan secara purata 1,000 pokok sebulan dengan harga antara RM10 hingga RM1,000 sepokok melalui platform atas talian. Nur Hasnida mengakui industri tanaman bromeliad mempunyai potensi besar untuk dikembangkan kerana bekalannya masih diimport, sedangkan belum ada usahawan tempatan yang boleh membiakkan dan mengusahakannya secara komersial. Di Malaysia ni pun ramai dapat daripada negara luar. Maksudnya kita tak ada dekat Malaysia betul yang betul-betul jual pokok ni, yang biakkan pokok ni. So macam orang kata kita nak ke depan lah. Nak ke depan macam kita ada ladang sendiri, orang Malaysia boleh ambil. Mungkin benda ni boleh komersialkan lagi tinggi lah. Saya nampak peluang tu, tapi kekangan modal, masa, macam tu lah. Jadi kita cuba, insya-Allah kalau Allah izin ada gitu.